Hai, kami dari SMP di Keluang ingin menerangkan 4 jenis tali. Saya akan memulakan dengan ikatan simpul manuk. Kita akan gunakan tali dan membuat dalam bentuk repen. Satu pada bahagian atas dan satu pada bahagian bawah. Kemudian tindih pada bahagian atas dan masukkan kayu pada bahagian dalam. Kemudian tarik dan kemaskan ikatan tersebut. Ikatan tali manuk ini digunakan untuk permulaan ikatan pada kayu. Itu saja. Seterusnya ialah ikatan silang pada dua batang kayu. Ikatan manuk telah diaplikasikan dan kita perlukan tali ni, kita pusingkan tali ni sebanyak 5 kali untuk kemasan dan mengetatkan. Seterusnya kita letakkan di atas sebanyak 3 kali. Dan cara untuk mematikannya ialah membuat bentuk X. Itu saja daripada saya. Saya akan membuat ikatan lilit dua simpul. Yang pertama, lilitkan tali pada batang kayu, kemudian buat 2 gelung yang sama. Selepas itu, tarik kayu sehingga ketat dan kuat. Pastikan kayu berada dalam keadaan kemas dan ketat. Fungsi tali ini ialah mengikat tali pada tiang, kayu dan pancang. Ia juga sering digunakan dalam aktiviti perkhemahan. Itu sahaja. Kita akan buat ikatan balak. Lilit tali yang panjang dalam gegelung sebanyak 3 kali. Masukkan kayu tersebut dalam tali. Ketatkan. Fungsi ikatan balak ialah supaya angkat barang yang lebih berat dan supaya ikatan tersebut kayu tersebut tidak licin. Okey, sekian dari kami. Sekian, terima kasih.